Kepada anak muda, korang kena dengar benda ni. Ramai orang muda tak sedar. 3 punca kenapa duit gaji cepat habis setiap bulan. Yang pertama, hutang smartphone. Hutang beli telefon baru ni, ramai yang terjebak. Harga telefon RM4,000. Kena ikat kontrak sebanyak 2 tahun. Bayar sebulan hampir RM200. Sedangkan komitmen telefon tak perlu pun sebanyak tu. Telefon lama elok lagi, tapi disebabkan nak ikut kawan, tukar telefon baru. Sebenarnya itulah perangkap kewangan. Sebab apa? Telefon tu susut nilai, tapi hutang tetap kena bayar sampai habis. Kedua, buat loan untuk beli motor. Motor bukan yang biasa-biasa, nak motor yang nampak style. Beli motor harga 9 ke 13 ribu. Buat loan 7 tahun. Sebulan bayar 4 ke 500 ringgit. Sedangkan banyak lagi keperluan lain. Nak bergaya tak salah, tapi jangan sampai bebankan kewangan sendiri. Yang ketiga, hutang beli barang guna pay later. Mula-mula nampak mudah sebab bayar sikit-sikit. Tapi kalau tak kawal, tiba-tiba semua benda nak guna pay later. Akhirnya, semua duit gaji habis bayar hutang kecil-kecil tu. Kena bijak berbelanja, jangan ikut nafsu. Kalau nak ubah kewangan, start daripada benda kecil dulu. Contohnya, tukar SIM card. Kenapa kita still guna SIM card yang bayar bulanan mahal? Sedangkan sekarang ni ada SIM card yang kita boleh dapat top up percuma setiap bulan. Tak perlu top up pun sepanjang tahun. Kan dah jimat kat situ. Ini bukan bantuan kerajaan tapi daripada syarikat swasta. Komen nak kalau nak tahu lebih lanjut. Jangan lupa share benda ni supaya orang lain tak buat kesilapan yang sama. Kepada anak muda, jangan lupa follow saya untuk lebih banyak tips.